Masa saya jadi pengantin dulu, hantaran tak secantik macam ni. Budak-budak sekarang ni buntung, zaman senang. Tapi masa senanglah kita nak beringat. Jadi isteri, tanggungjawab ni berat, Zah. Dengar tu, Zah. Cantik gubahan ni. Apa kau nak buat dengan duit ni, Zah? Saya nak menabung. Cuba diam sikit, Zah. Orang nak siapkan dia. Sibuk dia dengan melabur pula. Apa untungnya melabur tu? Saya dah melabur. Banyak untungnya. Merah sangatlah Mak Ngah macam zaman dulu. Tengok macam dulu tu. Dulu lain, sekarang lain. Bukan tu. Dulu, Awana Saham Nasional bagi 10% dividen. Bonus lagi. Macam tu, mana nak dapat? Dapat. Saya dengar mula dengan RM10 aja. Itu pelaburan pokok. Kalau kita ada duit, kita boleh tambah. Tambah. Tambah lagi. Amanah Saham Nasional ke arah kesejahteraan.